Kalau kita tak mau guna air, kita nak guna batu, mestilah paling kurang minima 3 biji batu. Walaupun bersih dengan kurang daripada 3. 2 sudah bersih, tak sah. Wajib 3. Kerana Nabi tak pernah istinja kurang dari 3. Faham? Kita ada 3 batu. Lepas kecing. Contoh, ambil batu pertama, cium buat gini. Air kecing lekat di batu. Batu yang kedua, cium buat gini. Ada air kecing lekat di batu. Tengok kering dah tak ada dah air kecing. Wajib yang ketiga. Walaupun sudah bersih. Faham lagi? Wajib 3. Minima 3. Kalau batu, kalau tisu 3 kali. Ambil tisu pertama buat macam ni. Dia akan berpindah ujung. Ni bukan 15 liter. 1-2 titik saja, betul tak? Tu je, letak tisu lagu tu, dia serap. Ambil tisu kedua. Ni 1, 2. Dan wajib 3. Walaupun 2 dah hilang, wajib 3. Okey? 3. Tak mau gupar, nak buat gini, lipat boleh. Lipat buat 3 boleh. Okey? 1 tak. 2 tak. 3 tak. Faham lagi? Sah.